Apa tanggungjawab kau sebagai seorang suami? Apa tanggungjawab kau sebagai seorang isteri? Hari ni ramai anak muda yang kahwin. So bagi aku baguslah benda tu kan. Dia mendirikan rumah tangga. Tapi kau kena ingat, untuk berkahwin ni dia bukan perkara yang suka-suka, bukan yang boleh bawa main. Perkahwinan ni merupakan satu tanggungjawab. Tambah-tambah kalau kau ni seorang suami, kau kena tahu tanggungjawab kau. Kau kena ada ilmu. Sebab tu, sebelum kita buat apa-apa perkara, kita kena belajar. Kita kena ada ilmu tentang perkara tersebut. Katakanlah sebelum kau nak berkahwin kan, kau tak belajar ilmu tentang perkahwinan. Once kau terdetik dalam hati kau nak berkahwin, kau dah start kena belajar tentang perkahwinan. Kau kena start belajar ilmu menjadi seorang suami, macam mana nak jadi seorang isteri. Kau kena belajar semua tu sebelum kau berkahwin. Sebab kahwin ni satu tanggungjawab. Kalau kau seorang suami, kau kena faham tanggungjawab kau. Bukan nak suka-suka, nak happy-happy je, tak. Perkahwinan ni dia penuh dengan asam garam. So kau kena pandai handle. So nak handle dia macam mana? Kau kena ada ilmu, kau kena belajar. Bukanlah aku kata kau kena jadi alim baru kau boleh kahwin, tak. At least kau tahu basic ilmu fardain. Nanti kau nak didik anak-anak kau, isteri kau kena tahu ilmu nafkah. Berapa kali nak bagi nafkah kat isteri, apa nafkah yang perlu bagi kat isteri. Kau kena belajar semua tu. Kau kena faham apa itu cerai, apa itu rujuk, apa itu tembus talak. Kau kena tahu. Sebab bila kau ada ilmu, apa-apa jadi kat diri kau, kau boleh handle. Sebab kau dah ada ilmu, kau faham benda tu. At least kau tahu basic pun jadilah. Bukan suruh kau jadi ustaz, tak. At least kau faham apa tanggungjawab kau sebagai seorang suami, apa tanggungjawab kau sebagai seorang isteri. Okey, aku sebagai seorang suami, aku kena menjadi seorang protector dan provider untuk anak isteri aku. Kalau isteri pula, aku sebagai seorang isteri, aku kena layan suami aku, kena jaga anak-anak aku, jadi isteri yang baik, jadi isteri yang solehah. Sebab hari ni ramai orang kahwin, niat kahwin dia semata-mata nak ikut orang. Kawan kahwin, kawan pun nak kahwin, ikut trend. Itu yang salah. So sebelum kahwin tu niat kau kena betul. Aku kahwin ni kerana Allah. Aku kahwin ni niat untuk melengkapkan separuh daripada agama aku. InsyaAllah kalau daripada awal niat kau betul, perkahwinan tu akan berjalan dengan tenang lah. Walaupun pelbagai ujian yang kau lalui dalam perkahwinan tu, hati kau akan rasa tenang. Sebab apa? Kau ada ilmu dan kau tahu macam mana kau nak handle situation dalam rumah tangga kau. Okay? So tak kisahlah apa pun yang kau nak buat, yang penting kau kena belajar dan kau tahu ilmu apa yang kau nak buat tu. InsyaAllah.